Okey, perkenalkan diri Sifu. Nama Sifu Gani. Profession Sifu adalah seorang web designer. Kalau profesi itu computer scientist sudah. Computer scientist. Web designer, video creator, network marketing master trainer dan juga IT multimedia tools master trainer. Okey, asal daripada Sabah. Satu bandar di bawah Sabah iaitu Tawau. Okay, lahir di Tawau 1965, dah tua dah. Dibesarkan di Sandakan, lahir di Tawau tapi besar di Sandakan. Umur setahun dah pindah di Sandakan. Okay, satu tempat terpencil, sebuah estate, okay, namanya Pamol. Sekarang tak ada nama Pamol dah. Dah tukar nama dah. Sekolah rendah di situ, sekolah menengah di SMK Beluran. Jadi Sifu ni orang Beluran. Form 3 di SMK Sandakan, Form 1, Form 2 di SMK Beluran. Primary di estate kelapa sawit. Namanya Pamol. Pamol tu palm oil. Okey, sambung belajar tingkatan 4 ataupun high school di Australia. Di Australia pada tahun 1982. Sambung belajar di sana dihantar oleh Yayasan Sabah Scholarship. Okay. Tinggal dengan Mak Saleh di asrama di Mak Saleh punya sekolah tu, kan, namanya Scots College. 1982 sampai 84, lepas tu 85 sambung belajar di University of Queensland di Brisbane, Australia. 85 sampai 89 balik Sabah. Yayasan Sabah tak ada kerja. Jadi bekerja sebagai pensyarah di AMC College Kota Kinabalu. Lepas tu sambung bekerja di Telekom Malaysia TM 1991 sampai 2001. Okay. Jadi itu serba ringkas diri Sifu lah, background Sifu. Pencapaian untuk Live Good. Okay, Live Good Sifu mula pada bulan 8 tahun lepas lah, bulan 8. Okay, Sifu punya cita-cita nak jadi first crown diamond di Malaysia. Okay. Dan mudah-mudahan tim Sifu menjadi first crown di Indonesia, kan. Harap-harap ada kawan kita di Indonesia yang boleh jadi first crown Indonesia. Okay. Dalam tim kita lah, harap-harap gitu. Orang Indonesia. Dan Sifu nakkan pendapatan 1 juta ringgit satu bulan. Okay, 1 juta ringgit satu bulan. Hopefully, okay, itu yang Sifu nak. Wah, ini dah lama ni. Ini bulan 3. Diamond nak capai bulan Mac. Bulan Mac Sifu nak capai pangkat crown, pangkat diamond itu. Okay. So pendapatan 1 juta satu bulan tu 2027 dipanjangkan umur lah, dipanjangkan umur. Okay. Tuan-tuan, dalam bisnes Live Good, income 1 juta satu bulan itu sangat-sangat possible. Itu boleh dicapai. Okay, boleh dicapai kerana kita ada satu bonus dipanggil matching bonus. Matching bonus itu boleh memberikan kita income 1 juta ringgit satu bulan. Bahkan nak lebih pun boleh. Okay. Nak 1 juta dolar pun boleh. 1 juta dolar tu berapa? Almost 5 juta ringgit. Ringgit. So diamond pada 31st March 24 bukan 23. Okay, kalau capai diamond itu, tuan-tuan, kita boleh dapat income around 40,000. Okay, 40,000 ringgit kalau kita dah capai pangkat tu. Kerana di situ ada tabung diamond tu pun dah around 30,000. 30,000. Campur lagi bonus-bonus yang lain tu,
It's around 40,000 above lah, di atas 40,000 ringgit itu. Okay, so personal target Sifu ialah 31st March. Okay, dan semua tim Sifu dah bagi tahu dah. Buat tuan-tuan punya live book. Okay, buat live book. Dalam live book itu tulis bila tuan-tuan nak capai pangkat diamond tu. Okay, pangkat diamond, pangkat platinum, pangkat gold, pangkat silver, pangkat bronze, tuan-tuan kena catat ya. Ini reminder untuk tim Sifu lah. Seperti mana Sifu catat ni, okay? Tapi tuan-tuan buat dalam buku, live book. Okay, adakah anda mau pendapatan bulanan 9,000? Okay, sekurangnya 9,000. Jangan kurang daripada 9,000. Sampai boleh ke 1 juta sebulan. Orang yang macam Sifu ni lah, kan? Siapa yang satu kepala dengan Sifu ni, kita memang nak 1 juta punya, tuan-tuan. Tidak main 9,000. Kita tak main 9,000 tu. Yang kita target ialah 1 juta per month. Bukan setahun, tuan-tuan. Bukan 1 juta setahun, itu biasa. Kita nak 1 juta sebulan. Itu yang luar biasa, kan? Okay? Kalau ada impian seperti itu, let's do it in Live Good. Dengan modal sekali seumur hidup, tuan-tuan. Berapa? 250. Okay, 250 itu plus and minus lah, tuan-tuan ya. It is not exact. Okay. Boleh saja 240, boleh saja 255. Sebab dia bergantung kepada conversion, okay, daripada US ke ringgit. Dan cara kita bayar tu, sama ada kita guna kredit wallet ke, debit card kita ke, kita guna kripto ke. So itu berbeza harga tu. Okay. Cara bayar tu boleh membezakan harga. So income seperti ini, tapi ini bukan orang Live Good, tuan-tuan. Live Good ni baru je, baru setahun, kan. Kita ambil lah syarikat-syarikat lain yang dalam satu kategori. Kategori apa? Kategori network marketing. Jadi ini syarikat seperti Provit, AX Global, BE, My Daily Choice, Zeta Group, AM Mastery Academy, Jifu, MOA, By Design. Jadi orang-orang yang terpampang namanya di skrin ini, income mereka ni bukan calang-calang ni, tuan-tuan. Okay? Income mereka ni bukan main-main ni. Yang pertama ni $1,500,000 setiap bulan tu, kan? Bukan setahun, setiap bulan. Bukan ringgit, dolar. Dolar tu, kan? So $1.5 million times 4.7 kah conversion, kan? Dah 5 juta lebih tu. 6 juta. 6 juta, lebih 6 juta, tuan-tuan, setiap bulan. 6 juta ringgit. Okay, nak tunjuk bahawa industri network marketing ini boleh menghasilkan income lebih 1 juta satu bulan. Jadi bukan angan-angan mak jenin, tuan-tuan. Bila kita kata aku nak income 1 juta satu bulan, itu bukan angan-angan mak jenin tu. It is possible. Dah ramai orang dapat dah ni. Ni tunjuk ni nama-nama ni, kan. Si JC, si Viraj, si Juan, si Jenna, si Alan, si Jason, si Islam, Islam Muhammad, Islam Wasfi. Okay, Jifu ni, tuan-tuan, dia di Mesir. Syarikat Jifu tu, itu di Mesir. Sebab tu ramai orang Islam tu. Islam Muhammad, Islam Wasfi. Okay. Jadi sudah terbukti industri ini boleh menghasilkan income lebih 1 juta satu bulan. Okay? 1 juta satu bulan. So dalam Live Good, kalau tuan-tuan nanti tengok,
kita ni kelajuan Live Good berbanding dengan semua company yang tuan-tuan tengok nama company di sini, ya kan? Tidak boleh lawan kelajuan Live Good. Okay? Kehebatan company-company ini, kalau nak lawan dengan Live Good, mereka ni jauh tertinggal. Okay? Live Good lebih laju daripada Provide, IX Global, BE, Middle Choice, semua ni kalah tuan. Dari segi kelajuan. Okay, sebab mereka ni dah lama tuan-tuan. Syarikat-syarikat ni dah lama. Kan? Tapi kalau kita lawan, okay, first year. Live Good baru setahun. Bandingkanlah dengan Provide tahun pertama dia. IX Global tahun pertama dia. BE tahun pertama dia. Tidak boleh lawan Live Good. Jauh tertinggal mereka. Okay? Kita dalam 1 tahun kita sudah ada 1 juta ahli. Kalau mereka ni 0,5 juta pun tak ada. Nak sampai 0,5 juta pun tidak sampai. Tahun pertama mereka lah. Tahun pertama setiap syarikat ni. Okay? Itu kepantasan, kelajuan, kehebatan Live Good yang kita buat bisnes ni. So dalam 5 tahun, 6 tahun tuan-tuan, boleh jadi semua senarai ni, ada 11 orang ni, kan dipanjangkan umur, okay? 5 tahun dari sekarang, kita boleh kalahkan semua orang ni. Orang-orang Live Good boleh menduduki tempat pertama, kedua, ketiga, sampai 11 ni. Semua orang Live Good. Okay? Dia boleh jadi begitu. Kerana kehebatan marketing plan Live Good itu. Okay? Mungkin juga ada di antara tuan-tuan lah. Who knows? Who knows? Okey, syarikat kita ni berasal dari mana? Dia daripada Amerika di Florida. Ini lesen dia tuan-tuan. Okey. Nah itu. Jadi kita ni bukan tidak berlesen, kita berlesen. Legal. Okey, kita syarikat yang legal. Beroperasi secara legal. So ada kita punya warehouse di Florida sana tu. Kita punya syarikat ni dia jenis syarikat yang tidak suka menonjol-nonjol. Kan kita punya director ni tuan-tuan, dia bukan director yang suka buang-buang duit, tidak. Okay? Jadi kita punya office pun tidaklah megah-megah, tuan-tuan. Kebanyakan kita punya board director ni di warehouse saja, mereka di warehouse saja, dan juga kadang-kadang mereka berzoom itu dari rumah saja. Okay? Tetapi kita punya sel kita tersangat-sangatlah besar. Satu dunia, ratusan negara sudah tembus. Okay, Florida tu di mana? Kalau tuan-tuan tahu Miami, dekat situlah. Kalau tuan-tuan tahu Disney World, kat situ lah. Ya, Florida lah tu. Okay, perkembangan syarikat dalam setahun macam inilah. The fastest in the world. Pecah rekod gitu. Pecah rekod dunia ni. Syarikat paling laju 1 tahun 1 juta orang. Dan sudah di vote, sudah diundi. Pengundian sudah dibuat, tuan-tuan. The best opportunity, okay, peluang bisnes yang terbaik masa ini ialah Live Good. Nombor 1, kan. Amway pun kalah. Okay. Kalah, tuan. Kita number 1. Avon, Herbalife, apa semua tu di bawah. Walaupun mereka tu sudah lama, kan. Okay, kita kalahkan mereka. Board of Director, nak kenal siapa Board of Director? So, Ben Zielinski adalah kita punya CEO. Ini semua orang-orang yang humble belaka ni, tuan. Humble belaka. Tidak suka menunjuk-nunjuk ni, kan. Simple je. Baju pun pakai baju t-shirt je, kan. Okay. Dan kalau tuan-tuan ikut dia punya Zoom meeting, simple je. Zoom meeting dia pun bukan duduk di kerusi, di meja.
kan, berdiri berdiri di luar rumah lah, berdiri. Kan. Aduh, pelik ya semua tengok. Simpoi kan. 20 tahun pengalaman tuan-tuan dalam industri ini, dan dia Ben Klinsky ini dan juga Noder ini dia berkawan rapat lah sejak dari muda lagi. Dan mereka ni melihat industri ini ada kepincangannya, okay? Ada kezaliman. Nak dikata kezaliman lah, kan? Mereka melihat kezaliman yang ada dalam industri network marketing. Jadi satu peringkat tu, si Ben Klinsky ni dia give up, dia tak mau buat lagi dah. Kan? Dia tengok industri ini macam tak bagus, dia kata, kan. Tapi lama kelamaan dia kata, kita ubahlah, kan. Bagus kita ubah industri ni. Bagus kita ubah industri network marketing ni. Kan, yang kita buang dia punya kezaliman tu, kita buang. Kita ambil kebaikan dia saja. Kan. Kita buat, masukkan, kita suntik dia dengan kebaikan. Okay? Jadi lahirlah Live Good. Maka lahirlah Live Good ni. Okay? Tujuan dia supaya buat perubahan dalam industri network marketing. Itu tujuan dia. Jadi dia bawa lah 2 orang lagi, iaitu Ryan Goodkin dengan Lisa Goodkin. Ini suami isteri, tuan-tuan. Kenapa sama Goodkin tu? Husband and wife. Husband and wife. Dia bukan adik-beradik, bukan adik-beradik. Husband and wife. Masalahnya kan kalau wanita tu dia akan ambil dia punya husband punya surname. Now, Ryan dengan Lisa adalah suami isteri. So Ryan ni dia dalam bidang farmasi. Dia dalam kepakaran dia dalam farmasi, kan. So dia doktor. Dia Dr. Ryan, ya. Lisa Goodkin ini adalah orang yang pakar dalam kesihatan fizikal. Okay? Exercise physical. How to get healthy, how to be healthy. Dan dia juga pakar juga dalam bidang nutrisi lah. Okay? Jadi husband and wife ini dimasukkan dalam syarikat kita maksudnya syarikat mereka ni. Jangan kata syarikat Sifugani pula, kan. Okay. Untuk kita hasilkan produk sendiri. Okay. Supaya Live Good ini menghasilkan produk sendiri, jenama sendiri, formulanya sendiri. Tidak menggunakan formula syarikat lain. Okay. That's why we bring in Ryan Goodkin. Sebab dia pakar dalam membuat formulasi produk. Okay. So kalau kita ambil produk-produk yang dia formulate, boleh jadi produk-produk kita ini sama taraf dengan world class. World class. Okay. Among the world class punya produk lah, tuan. Dengan harga yang murah. Kan, quality world class, but the price is very cheap. Murah. Kenapa murah? Sebab kita nak buang kezaliman tu. Kan? Selama ini, tuan-tuan, kezaliman bermaharaja lela dalam network marketing. Sebab apa? Nak bayar bonus. Bonus pula yang kiranya binary. Kalau bonus binary, tuan-tuan, itu kebanyakan syarikat buat network marketing ini dalam MLM, dia guna pembayaran komisen berbentuk binary. Kalau binary, tuan-tuan, paling rendah pun 10 kali ganda. Okay. Kalau digunakan cara bayar bonus itu binary, itu paling rendah orang akan markup, the company akan markup the price 10 kali ganda daripada harga kilang. Harga buat tu. Dia akan markup 10 times. Kalau binary. Okay. Kalau binary. Kalau bukan binary, maybe 8 kali ganda. Mungkin 8 kali ganda, mungkin 6 kali ganda daripada harga kilang. Okay. Kalau syarikat yang buat
tradisional. Tradisional lah, macam orang jual di farmasi, di farmasi kan, jual di farmasi. Produk-produk kesan farmasi. Itu mungkin 2 kali ganda, mungkin 3 kali ganda. Dia punya markup price. Okay? Kalau jual secara peruncitan. Macam di farmasi lah. Ya. Atau doktor-doktor jual di hospital. Okay? It's about 3 times, 4 times maybe. Tapi kalau MLM, terutama yang binary, itu 10 kali ganda tuan-tuan. Kan, sebab dia pairing. Okay, jadi kita tidak menggunakan binary. Syarikat kita tidak menggunakan binary. Okay, kita buang binary itu sebab itu boleh menzalimi orang kerana markup price itu terlalu tinggi markup price. So syarikat kita tidak markup the price tuan-tuan, sebab kita tidak bayar bonus ikut produk. Okay, kita tidak bayar bonus ikut produk. Jadi kita tidak menzalimi kita punya member dengan harga yang mahal. So pecah rekod dunia 1 tahun 1 juta ahli. Okay, 1 tahun sikit lah. 1 tahun 1 minggu macam tu. Okay, Live Good merubah industri network marketing. Okay, apa yang dia ubah? Kita tidak bayar bonus ikut jualan produk. Okay, jadi jangan tanyalah kan. Jangan tanya, Sifu, bayar bulan-bulan RM50 ataupun bayar yang package 250 tu. Waktu nak join tu, bayar 250 tu kan. Apa produk dia bagi? Apa produk dia bagi tu? Kan? Mana ada produk tuan-tuan? Kita tidak bayar bonus ikut produk. Kan? Jadi kita buang pasal produk tu punya cerita. Kan? Walaupun kita jual produk, kita ada produk. Kan? Itu yang kita ada doktor tu yang buat produk. Tetapi dalam commission, kita tidak bayar commission atas jualan produk. Sebab kita tidak memarkup price. Okay, kalau kata, kenapa? Sebab tidak mau kita markup price. Supaya harga tu boleh kita bagi murah kepada ahli-ahli kita. Kita boleh bagi murah sebab kita tak payah markup the price. So kita boleh bagi dengan 75% lebih murah daripada harga pesaing. Kalau kita banding harga pesaing yang mana? Yang di farmasi tu. Yang orang jual di farmasi, di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai kesihatan, produk kesihatan yang bukan MLM. Yang bukan MLM. Kalau MLM lagi jauh lah tuan-tuan. Kalau bandingkan MLM lagi jauh. Ini cerita yang di farmasi. Yang markupnya maybe 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Okay. Kita lebih murah daripada mereka itu. 75% cheaper. Tu. Betul. Okay. Jadi pening kepala pesaing. Pesaing pun tengok apa ni, Live Good ni gila ke kan? Live Good ni dah gila kan jual sampai murah macam tu kan? Apa dia untung tu? Kan? Jadi farmasi pun dah pening kepala tengok cara jual Live Good. Satu dunia pening kepala kan. Apa lagi MWay, apa lagi syarikat-syarikat MLM lagi pening kepala kan. Syarikat MWay dah pening kepala, orang-orang MWay dah lari masuk pergi Live Good. Tinggalkan MWay, dah 10 tahun buat MWay, tinggalkan MWay buat Live Good. Kalau dia tak tinggal, dia bilang orang-orang dia lari. Kan? Leader tengok, dia kata, tak boleh ni. Kalau aku tak pindah, aku punya orang semua lari pergi Live Good. Sebab harga kita, harga produk Live Good dengan harga produk MWay jauh beza tuan-tuan. Jauh beza. Okay. Kita punya harga terlalu murah banding dengan harga MWay itu. Jadi orang berlarian kan daripada syarikat-syarikat MLM yang lain lah. Kan nanti marah pula orang MLM kan.
syarikat-syarikat lain lah, tak payah sebut nama dia lah, kan. Okay. Sebab kita saja di dunia ini, buat masa ini, kita saja di dunia ini, dalam industri network marketing yang buat cara ini, model ini. Kita saja. Okay, yang buat cara ini, yang tidak bayar bonus ikut produk. Kita bayar bonus ikut langganan, membership. Kita saja, tak ada company lain tak ada. Kan, Forever Living tidak buat begitu. Okay, Elkan tidak buat begitu. Okay. Syarikat-syarikat lokal kah, international kah yang ada di Malaysia ni ataupun di dunia kah, tidak ada yang ikut kita punya cara. We are the first one. Kita yang pertama dan sudah 1 tahun ini. Can you imagine? Dah setahun tidak ada orang yang berani ikut. Kan? Tidak ada yang berani ikut. Sama ada syarikat baru kah, syarikat lama kah? Syarikat lama pun tidak berani nak ubah dia punya style. Syarikat baru muncul pun tidak berani nak ikut Livegood punya style. Okay, kenapa? Sebab kalau nak buat cara ini, tuan-tuan, kena hati-hati sebab syarikat tu dia kena jaga dia punya expenses. Sebab syarikat itu hidup dengan keuntungan yang kecil. Sebab dia tidak markup price tinggi kan. Dia markup price rendah. So dia punya untung tidaklah banyak. Okay? Daripada penjualan barang tu tidak banyak untung. Tapi syarikat kita ni dia kata tidak apa. Kan? Sebab itu dia bangunan kita tidaklah megah-megah kan. Okay? So kita menjimatkan banyak kos-kos kita. Syarikat hidup itu begitu. Tetapi syarikat melihat kepada long term, tuan-tuan. Syarikat melihat pada long term. Walaupun untung sikit tapi volume besar. Syarikat melihat itu. Okay. Nanti akan ada berjuta-juta manusia di dalam Livegood. Berbanding dengan syarikat orang yang tidak sampai 1 juta, kita berjuta-juta. Jadi syarikat untung juga besar dengan bilangan orang itu. Okay. Macam itulah, tuan-tuan. Nah, kita bandingkan itu. Ini bukan MLM punya produk ni. Ini macam farmasi punya produk aja ni. Okay. So ini 69.99. Okay. Kita punya $18. So kalau kita tolak tu, perbezaannya ialah $51.99 atau $52 lah. Nah, ingat kita ni membership. Membership itu setiap bulan kita bayar $9.95. Okay, $9.95 itu kita boleh kata RM50. Okay. So, jadi kita tolak yang itu 51.99 ni tolak lagi 995 sebab itu kita kena bayar dia punya bulanan, bermakna kita masih untung, tuan-tuan. Kita masih jimat $42. Okay. Dengan cara Livegood tu kita masih jimat $42 berbanding dengan orang yang beli produk farmasi. Apalagi kalau dia beli produk macam lagi banyaklah beza dia. Lagi banyak beza lah. Okay. Lagi banyak jimat lah. Nah, itu satu produk. Kalau dia beli dua. Kalau dia beli 2 produk dalam 1 bulan tu dia beli 2 produk. Penjimatannya $94, RM443. Okay. Kalau satu botol RM198. Kalau 2 botol RM443. Kalau 3 botol RM688. Penjimatan. Okay. Itulah dia, tuan-tuan. So bayangkanlah orang-orang macik-macik kan. Macik-macik kat Amway tu, macik-macik kat Forever Living tu. Macik-macik kat Usana tu, kan. Mereka beli barang harga yang sudah dimarkup. Dia beli 1 dah rugi. Dia beli 2 tambah banyak lagi rugi. Kan? Beli 3 tambah lagi banyak rugi. Sebab tu setiap produk itu, setiap kuantiti, setiap 1 botol tu sudah ada markup dia. Jadi markup banyak kali markup lah. Apabila kita beli banyak produk itu, kuantitinya banyak. Sedangkan kalau kita dalam Livegood,
kita tidak markup produk dan kita bulanan saja, dan itu satu saja tuan, sekali je, 995 per month. Banyak mana pun produk kita order tetap sama 995. Yang kita bayar tu 995 saja. Banyak mana kan, 10, 20, 30 produk pun tetap sama yang kita bayar 995 saja. So berapa banyak duit yang kita jimat tu. Okay, penjimatan yang sangat-sangat banyak dengan cara ini. Jadi jangan tanya 250 tu apa barang ada? Tak ada barang. Tidak ada barang. Itu adalah affiliate. Tuan-tuan bayar affiliate. Okay. Di dalam affiliate itu ada penjimatan 75% sebab kita tidak markup the price. Okay. Kita tidak markup the price. So bayaran tuan-tuan itu ialah untuk membership club, di mana dia punya value-nya, nilainya ialah penjimatan 75%. Okay. Daripada harga market di luar tu. That is the value you get. Dan nilai itu sangat besar, tuan-tuan. Sangat besar. Okay, nilainya itu sangat besar. Yang tuan-tuan bayar itu kecil. RM250 itu kecil berbanding nilai yang tuan-tuan dapat tu, kan? Sebab 250 itu bukan bulan-bulan, tuan-tuan. Bukan bulan-bulan. 200 daripada 250 itu untuk sekali semua hidup. Okay? Yang 50 itu bulan-bulan. Jadi yang tuan-tuan bayar bulan-bulan ialah RM50. Itu yang bulan-bulan. Dan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai yang tuan-tuan dapat. Okay? So inilah perbandingan, tuan-tuan. Ini produk-produk kita ni. Super Red Multivitamin, D3K2, Super Green. Ini perbandingan dia. Nampak tu 75% lebih murah. Okay, buat masa ini kita punya produk ialah suplemen. Okay, in the future boleh jadi produk-produk lain seperti mana Amazon. Okay, online shopping yang paling besar di dunia ialah Amazon. Dan Amazon itu bermula dengan jual buku. Tuan-tuan tahu tak? Amazon punya bisnes mula-mula buku je. Jual online buku. Sekarang dah ada beribu-ribu jenis barang. So kita macam itulah, tuan-tuan. Kita bermula dengan suplemen. In the future, maybe 1 more year, 2 years, 3 years down the line, macam-macam produk ada nanti dalam kita punya website Live Good. Kan? Mungkin tuan-tuan boleh beli kereta. Kan, menggunakan sistem Live Good. Okay? Macam itulah. So kita ni adalah orang yang awal di dunia. The first year ni kira awal lah. Kita baru setahun kan. Now, tuan-tuan lihat vegan 100% ini bermakna produk itu dibuat daripada tumbuh-tumbuhan 100%. Okay? So buat masa ni tuan-tuan jangan cari logo halal, belum lagi. Ya, sebab apa? Company baru saja. Jadi bagi Muslim, look for this logo. Vegan 100% itu maknanya halal lah. Ya, sebab apa? Dia dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, macam tuan-tuan pergi ke pasar sayur, tidak payah cari logo halal. Kalau sayur tu halal lah. Ya, macam itulah. Alright. So marketing plan. Marketing plan kita apa, tuan-tuan? Kita guna Unilevel dan juga false Unilevel matrix. Okay. Unilevel tu biasalah, tuan-tuan. Semua syarikat menggunakan sistem Unilevel untuk bonus sponsor. Bonus sponsor mestilah orang guna Unilevel. Tidak ada orang guna cara lain. Okay. Cumanya bonus yang kedua, kebanyakan syarikat menggunakan binary. Kebanyakan lah, tidak semua, tuan-tuan. Kebanyakan syarikat di dunia ni menggunakan binary. Jadi kita tidak guna binary. Kita menggunakan satu marketing plan yang bernama Force Unilevel Matrix. Itu kita guna yang tu. Force Unilevel Matrix. So nanti kita akan cerita itu. Jadi bisnes model kita ni, tuan-tuan, dia sebenarnya sudah digunakan sudah puluhan tahun oleh syarikat-syarikat lain dalam industri yang lain. Seperti Amazon. Amazon dah guna membership, tuan.
Okay. Tapi Amazon bukan network marketing. Dia bukan syarikat network marketing. Okay. Dia makan sendirilah. Membership itu syarikat Amazon makan sendiri. Dia tidak bagi kepada members. Okay. YouTube pun sama. Ada membership. Netflix pun ada membership. Costco pun ada membership. Costco ni dia shopping complex. Shopping complex di Amerika. Okay. Jadi Live Good pun menggunakan konsep yang sama, membership. Cuma bezanya, beza kita dengan Amazon ialah kita bagi balik keuntungan. Bagi balik keuntungan itu kepada members. Okay, bahasa lain kita panggil cashback. Kita bagi cashback balik kepada members. Dalam bentuk commission lah. Berapa banyak commission tu? More than 80%. Kan gila kan? 80%, biasa 60% pun kira tinggi dah. Tapi kita bayar kepada kita punya members more than 80%. Jadi yuran ini tuan-tuan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Okay, kita tengok yang bulanan dulu. So yang bulanan itu dia ada $49.95. Okay, $49.95 dalam US dollar. Lebih kurang RM250 kalau kita nak ringgitkan dia $250. Okay, jadi dia dua part. Part yang pertama kita panggil yuran affiliate, itu $40. Part yang kedua $9.95, itu dipanggil yuran bulanan. Okay, jadi yuran bulanan ini setiap bulan. Yang yuran gabungan yang $40 itu sekali seumur hidup. Okay, yang $40 ni sekali seumur hidup. Yang $9.95 ini setiap bulan. Bermula bulan pertama sampai bila-bila. Okay, setiap bulan. Now, kalau tuan-tuan bayar guna kripto, kita buat masa ni sibuk kata 53. Okay, 53. Kalau bukan kripto 50. Kalau guna credit wallet ke apa ke, yang bulanan tu, yang bulanan $9.95 ni RM50 kalau credit wallet. Okay. Kalau guna kripto 53. Okay. Buat masa ni lah, mungkin berubah in the future. Tapi yang tepatnya tu $9.95. Itu memang tidak berubah. $9.95 itu. Okey, cara kedua ialah bayar setahun. Ada orang join terus, dia kata aku nak bayar setahun. Okey, aku tak mau bulan-bulan, setahun terus. Jadi kalau nak setahun terus, tuan-tuan bayar RM700 ataupun $139.95. Okey. So itu bayaran dia. Dalam situ ada dua part juga. Yang $40 tu, $40 ni ada dalam sini 139 ni. Okey, yang $99.95 itu, yang $99.95 itu adalah setahun punya bayaran. Jadi tidak payah bayar bulan-bulan. Jadi kalau tuan-tuan kira tu dia ada jimat 20%. Tuan-tuan bayar sebenarnya cuma 10 bulan. Jadi 2 bulan itu free. Okay, 2 bulan free. Siapa bayar setahun terus, dia dapat 2 bulan percuma. Okay, dia bayar cuma 10 bulan je. Tapi aktif sampai setahun. Macam itulah. Okay. Ini tak payahlah. Ini belajar nanti masa tuition. Okey, pangkat. So kita ada pangkat dalam Live Good. Okay. So pangkat pertama ialah bronze. Tuan-tuan senang je nak capai bronze tu. Senang capai bronze. Tuan-tuan paling senang lah. Paling senang tuan-tuan. Tuan-tuan sponsor diri sendiri. Ini paling senang ni. Okay. Satu hari dah bronze dah. Satu hari dah bronze. Macam mana? Aku sponsor diri sendiri. Bolehkah sponsor diri sendiri? Boleh. Boleh sponsor diri sendiri tuan-tuan. Nama sama. Maknanya account itu boleh banyak account. Satu orang tu boleh banyak account.
Yang bezanya ialah username tu jangan samalah. Username tu bezakanlah. Okay, kata nama tuan-tuan ialah Ali. Username Ali Rich. Ali Kaya, Ali Kaya. Username aku Ali Kaya. Akaun pertama Ali Kaya 1. Akaun kedua Ali Kaya 2. Akaun ketiga Ali Kaya 3. Akaun keempat Ali Kaya 4. Kan? Berapa banyak pun tuan-tuan boleh miliki akaun. Okay? Nak 10, nak 20. Kan? Sifu nakkan 200 akaun. Okay? Sifu nak 200 akaun. Okay. Silver. Nak capai pangkat silver, tuan-tuan, ada 3 cara. Okay? Ada 3 cara nak capai pangkat silver. Okay? Kalau bronze tu simple je, sponsor 2. Sama ada diri sendiri boleh, orang lain pun boleh. Nah, kalau silver, dia ada 3 cara. Tim tuan-tuan itu mesti ada 20 orang. Okay? Dalam tim kita ada 20 orang. Dan setiap cabang itu ada 1 bronze. Tidak kisah level berapa. Okay? Tidak kisah level berapa, asalkan lain cabang. Maka jadilah kita silver. Cara kedua. Cara kedua ni tuan-tuan tidak perlu ada bronze. Okay, tak ada bronze pun tak apa. Kan? Tetapi tuan-tuan kena sponsor 10 orang. Sponsor 10 orang dan tuan-tuan punya tim itu ada 20 orang. Total tim. Okay. Tapi direct 10. Jadi juga silver juga. Tidak payah pun bronze. Tak ada bronze, tak apa. Tak ada bronze pun tak apa. Kan? Yang penting kau sponsor 10. Okay. Nah, cara ketiga lagi dahsyat. Cara ketiga ni lagi dahsyat ni kan. Tuan-tuan sponsor 20 orang semua direct. Direct semua 20 orang tu. Jadi juga silver. Okay. Jadi silver juga. Tidak ada bronze, tidak apa. Okey, pangkat ketiga gold. Ini pun 3 cara juga. Okey, 3 cara. Salah satu lah. Bukan semua 3 tu. Salah satu daripada 3 cara. Okey, cara pertama ialah tuan-tuan ada 3 kumpulan. Dalam setiap kumpulan ada silver. Okey. Dan orang itu tidak perlu di level 1. Boleh level berapa-berapa pun. Tapi mesti berasingan. Okey, mesti berasingan. Dan total tuan-tuan ada 100 orang. Jadilah gold. Okay, jadi gold. Cara kedua. Tuan-tuan sponsor 30 orang. Direct 30 orang. Okay. Lepas tu tim tuan-tuan tu ada 100. Tidak ada bronze, tidak ada silver. Tidak apa. Tidak apa. Okay, 1 pun tak ada bronze. Tak apa. 1 pun tak ada silver. Tidak apa. Yang penting kau sponsor lah 30 orang. Tim engkau ada 100 orang. Jadi gold juga engkau. Engkau jadi gold juga. Okay. Nah, cara yang ketiga. Ini cara yang paling senang. Tuan. Cara ketiga paling senang. Gunalah cara ni. Gunalah cara ni. Sifu naik gold cara ni. Sifu pangkat gold cara ni. Okay. Okay. Tuan-tuan kena ada banyak grup. Okay, banyak grup. Total semuanya 100. Okay. Dan setiap kumpulan tu tuan-tuan tidak boleh kira lebih daripada 30 orang dalam satu grup. Tuan-tuan, maksima satu kumpulan yang tuan-tuan boleh ambil untuk kira yang 100 orang itu, satu grup tidak boleh lebih 30. Sebab tu sebab kata banyak grup. Banyak grup kan? Campurlah kata, ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 ni, campur semuanya 100. Jadi gold. Tuan-tuan jadi gold. Okay? Tapi tidak boleh ambil lebih 30 lah. Satu kumpulan ni tak boleh ambil 30. Maksima 30. Okay? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan kena ada 4 kumpulan. Sekurang-kurangnya 4 kumpulan. Satu kumpulan kan paling tinggi di 30. 30, 30, 30.
3 kumpulan 90. Jadi ada lagi kumpulan yang keempat 10, 100 lah. Okay. Jadi kalau nak sponsor orang, jangan sponsor 3 aja. Kan sponsor 5. Sibuk ajar ni. Kalau nak sponsor orang, sponsor 5 orang. Minimal 5 orang. Okay. Bukan 4, 5. Now, platinum. Cara 3 juga caranya. Yang pertama, tuan-tuan ada 500 orang dalam kumpulan, satu cabang itu ada goal. Okay, ada goal. Level 1 ke, level 2 ke, level berapa tak kisah. Asalkan lain-lain kumpulan. Yang cara kedua, tuan-tuan sponsorlah 100 orang. Okay. Direct sponsor 100. Dalam tim 500. Jadi juga platinum. Kan ada orang boleh sponsor 100. Okey, cara ketiga ini cara senang, tuan-tuan. Cara yang senang ni tuan-tuan buat banyak kumpulan. Satu kumpulan boleh ambil 150. Okey, satu kumpulan boleh ambil 150. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada 4 kumpulan. Kalau 4 kumpulan 150, 150, 150, 3 kumpulan dah 450 kan? Okey, tambah lagi 50 kumpulan yang keempat, ada 500 lah. 500 lah, 4 kumpulan. Okey. Jadilah juga platinum. Okey, diamond. 3 platinum lain kumpulan, total 2,500, tuan-tuan naik diamond. Okey. Ini pangkat yang kita nak ni. Kita nak pangkat ni. Okay. Jadi perlu ada 2,500 orang dalam tim. Buka 3 kaki. Setiap kaki ada platinum. Level 1, level 2, level 3 tak kisah. Tapi lain-lain kumpulan. Okay. Itu cara pertama. Cara kedua tuan-tuan boleh ambil satu grup 500. Sebab tu saya kata tadi, sponsor 5. Kan? Sebab kita nak capai diamond tu, kita perlukan 5 kumpulan. Satu kumpulan kita boleh ambil 500. 500 kali 5, 2,500. Jadilah kita diamond. Okay, jadi diamond. So, that's why tuan-tuan sponsor 5 orang. Buka 5 kumpulan. Bukan 2 kumpulan, bukan 3 kumpulan, bukan 4 kumpulan. 5 kumpulan. Itu pun minimal 5 kumpulan. Bukan 5 kumpulan. Minimal lah. Kan? Buka 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20 kumpulan. Lagi bagus. Sifu, aku ada 20 kumpulan. Baguslah tu. Kan? Tapi kurang-kurang pun 5 kumpulan lah. Paling kurang 5 kumpulan. Gerakkan 5 kumpulan. Itu paling kurang. Okay? Supaya tuan-tuan boleh capai pangkat diamond cara kedua ni. So ada 2 cara aja tuan-tuan. Diamond ada 2 cara aja. Okay? Now crown. Crown hanya satu cara. Crown hanya satu cara. Tuan-tuan kena ada 50,000 ahli dalam tuan-tuan punya tim. Okay? Setiap satu kumpulan tuan-tuan itu boleh ambil 10,000. Okay, sebab tu saya kata kena ada 5 kumpulan. 5 kumpulan, satu kumpulan 10,000 kali 5, 50,000. Jadilah crown. Okay. So minimum sponsor 5. Bina 5 kaki. Paling kurang. Ya. Nah itu semua pangkat-pangkat. Jadi tuan-tuan punya grow macam ni lah. Daripada kosong tak ada orang, kepada 2 orang, kepada 20 orang, 100, 500, 2,500, 50,000. Okay? Tuan-tuan nak hidup senang, kurang-kurang tuan-tuan jadi diamond. Diamond tidaklah banyak tuan-tuan, 2,500. Bagi dalam network marketing itu tidak banyak tuan. Sebab apa? Dia kan satu tim. Bukan direct sponsor. Tim tuan-tuan tu ada 2,500. Tidaklah banyak tu.
Tidaklah ramai tu. Tapi tuan-tuan punya income, at least you get 40,000 ringgit setiap bulan. Kurang-kurang 40,000 setiap bulan dah dapat commission. Bila capai diamond itu. Okay? So, berapa lama nak capai? Berapa lama nak capai pangkat-pangkat itu? Bronze 7 hari. Paling sederhana 7 hari. Kan? 1 hari pun boleh. 1 hari pun boleh kan? Sponsor diri sendiri lah. Okay. Kalau tuan-tuan ada modal, siapa leader dalam Zoom meeting ni? Siapa leader dalam Zoom meeting ni? Okay. Siapa yang rasa dia leader lah. Kan? Ataupun siapa yang bersemangat tinggi. Orang-orang baru, orang muda kan. Orang muda dia pun tidak tahu dia bakal leader kan. Orang muda baru graduate. Tapi kalau rasa-rasa dia nakkan satu pencapaian yang besar, okay? Nak income yang besar. So bermulalah dengan 6 account. Bermula dengan 6 account. Bukan 1 account. Bukan 2 account. Bukan 3 account. Ramai yang buat 3 account. Ramai yang buat 3 account. Okay. Kumpulan-kumpulan Cina ramai yang buat 3 account. Tetapi apa yang Sifu ajar ni, ini lebih hebat. Tuan-tuan buka 6 account. Okay. Buka 6 account. Ini crazy. Ajaran Sifu ni gila-gila punya ajaran ni. Buat 6 account. Account pertama ke atas, account level 1 tu, level 1 itu tuan-tuan ambil semua. Okay. Yang di level 1 tuan-tuan ambil semua. Maksudnya tuan-tuan punya account lah. Diri sendiri. 5 account. Direct sponsor. Account pertama direct sponsor 5 account. Yang mana 5 account tu kita juga punya. Macam tu. Okay. Kalau tuan-tuan yang betul-betul nak buat bisnes ni, nak income gila-gila punya income, buat 6 account. Tu. Okay. Alright. Jadi 1 hari dah jadi bronze dah. Aku sponsor diri sendiri 5 account. Dah bronze dah aku. Kan? Apa nak tunggu lagi 7 hari? 1 hari ya. Tak sampai sehari pun. 1 jam je. 5 minit je. 5 minit dah 6 account dah settle. Okay. Silver tuan-tuan ambil masa 20 hari. 20 hari. 30 hari. Okay. Itu sederhana tuan. Sederhana tu. Kalau laju 7 hari je. 7 hari ke bawah lah. Kan, nak 20 orang tu 7 hari ke bawah. Goal sederhana tu 3 bulan. Okay, kalau nak laju tu 1 bulan je. Excellent. 1 month. 1 bulan aku jadi gold. Okay. Platinum ambil masa 3 bulan. Kalau nak laju 6 bulan. 6 bulan aku dah capai gold. Platinum, Platinum. Di bawah 6 bulan lah. Okay. Kalau diamond ambil masa sederhananya 2 tahun. Tidak lambat, tidak cepat. Itu sederhana tu, 2 tahun. 24 bulan capai diamond. Okay. Kalau nak cepat, 8 bulan. Kalau 8 bulan capai diamond, excellent. You are excellent lah. Cemerlang lah. Cemerlang, terbilang, apa semua itulah. Okay. Crown 5 tahun. Itu kira sederhana. Kalau nak boleh capai 2 tahun, itu excellent. Okay. Excellent. Tim Miller kita punya upline tu, dia dapat pangkat crown tu sekitar 8 bulan rasanya. 8 bulan dia dapat pangkat crown. Okay. Tidak sampai setahun dah crown. Kita ada 2 crown sekarang, satu di Filipina. Filipina tu si Fernan, okay. Si Fernan tu pun sama macam tu juga, lebih kurang 8-9 bulan. Jadi boleh capai less than 1 year nak capai crown tu, kan? Kalau betul-betul balon lah. Okey, commission nombor 1. Sekarang kita kira commission ni. Malam ni sampai pukul 12. Siapa bertahan, bertahanlah.
Kalau cerita BOP, Business Opportunity Presentation, memang lama sampai pukul 12 tu. Now, commission nombor 1, commission fast start. Kalau tuition pendek je 1 jam setengah. Tapi kalau BOP 2 jam tu. Okey, yang orang yang kita sponsor. Orang yang kita sponsor direct, okey. Siapa kata tadi paling kurang 5. Sponsor paling kurang 5. 5 orang tu boleh jadi tuan-tuan sendiri. Kan? Jadi yang bawa 5 tu sponsor orang lain lah. Setiap kaki tu sponsor 5. 5 kali 5, 25 orang. Tuan-tuan sponsor 25 orang sebab 5 akaun di bawah tu. Itu pencapaian yang hebat. Bisnes hebat. Now, ada orang tanya, cara pembayaran bonus sponsor macam mana? Bila tarikh, bila masa? Bila masanya? Okey, contoh macam ni tuan sibuk tunjuk ni. Dia kira pada Jumaat ke Jumaat. Jumaat ke Khamis lah. Jumaat ke Khamis tu, itu 1 minggu. Bonus sponsor ataupun bonus fast start ni dikira seminggu-seminggu. Bukan hari-hari tu tuan Bukan hari-hari, seminggu-seminggu. 1 minggu 1 kali. Bayaran bonus sponsor atau bonus fast start. So dia punya tarikh, dia punya tempo tu seminggu kan. Jadi daripada Jumaat kepada Khamis. Itu 1 minggu lah. Jumaat ke Khamis. Jadi contoh ini 3 hari bulan ke 9 hari bulan. Itu 7 hari. Jumaat ke Khamis. So dia punya closing date dia hari Jumaat. Closing date hari Jumaat. Okay. Jadi dia tidak bayar pada Jumaat itu. Dia closing, dia tutup akaun pada Jumaat itu, tapi dia bayar nanti Jumaat yang satu lagi. Okay, Jumaat yang satu lagi, Jumaat depan tu. Jadi 1 minggu selepas closing date. 1 minggu selepas tutup akaun, sebab tutup akaun dia minggu-minggu. Setiap minggu tutup akaun, okay, untuk kira bonus. Jadi Jumaat tu dia tutup akaun, nanti dia bayar pada Jumaat yang satu lagi, iaitu pada 17 hari bulan. Okay. Jadi semua bayaran pada 3 hari bulan sampai 9 hari bulan nanti dibayar komisi pada 17 hari bulan. Understand? Okay. Kena faham macam itulah tarikh bayaran dia. Okay. Jadi orang yang tuan-tuan sponsor pada 8 hari bulan nanti dibayar pada 17 hari bulan. Orang yang tuan-tuan sponsor pada 6 hari bulan dibayar 17 hari bulan. Orang yang tuan-tuan sponsor pada 3 hari bulan, tuan-tuan dibayar pada 17 hari bulan. Sama 17 hari bulan. Semua yang 7 hari ini, dalam tempoh 7 hari ini, sama dibayar pada 17 hari bulan. Tarikh yang sama. Boleh faham? Terutama orang-orang baru. Orang-orang baru dia mesti tahu ni, bila dibayar bonus aku Kan, aku sponsor tadi. Hari ini aku sponsor, bila dibayar tu? Jumaat yang coming ini dia tutup akaun, Jumaat satu lagi dia bayar. Macam tu. Jadi 4 kali lah, tuan-tuan, 4 kali sebulan. Setiap Jumaat tu 4 kali kan. Jadi 4 kali sebulan dia bayar bonus. Okay. Dan ada satu bonus lagi, bonus bulanan itu satu kali. Jadi 5 kali bonus. 1 bulan 5 kali bonus. Okey. Bonus fast start ini penting tuan-tuan kerana inilah bonus yang tuan-tuan boleh asapkan tuan-tuan punya dapur. Kan? Yang boleh bagi makan nasi kat kita tu. Kan? Hari-hari aku nak makan nasi. Hari-hari aku nak makan ayam. Hari-hari aku nak makan daging. Hari-hari aku nak makan ikan. Okay. Jadi makanan harian kita tu nak dapat duit daripada mana? Daripada bonus fast start. Aku nak pergi Melaka. Aku nak pergi Johor. Aku nak pergi ke Negeri Sembilan. Aku nak pergi ke Pantai Timur. Aku nak pergi Sabah. Aku nak pergi Sarawak. Dari mana aku dapat duit tu? Nak bayar aku punya tol, aku punya tiket kapal terbang tu? Daripada sini. Fast start.
Bonusnya ambil dari fast start. RM250 modal tadi itu sekali. Tuan-tuan nak bergerak sana kemari itu dapatkan bonus dari sini. Tak payah guna tuan-tuan punya duit kocek lagi dah. Modal sekali je 250 tu. Tuan-tuan nak bergerak sana sini ambil daripada bonus. Tak ada bonus, duduk rumah. Duduk rumah lah. Kan duduk rumah pun boleh buat bisnes. Tak payah keluar rumah. Nak keluar rumah ambil bonus daripada sini. Ambil duit daripada sini. Bajetnya dari sini. Okay. So bonus fast start. Macam mana dikira tuan-tuan? Dia tengok pangkat kita. Pangkat beza-beza. Bonusnya beza-beza. Okay. Kalau kita tak ada pangkat, beginner. Ya, beginner tu unranked lah, tak ada pangkat. So kita makan level 1 je. Kalau kita naik bronze, 2 level. Kalau kita naik silver, 4 level. Naik gold, 6 level. Okay. Naik platinum, 8 level. Naik diamond ataupun naik crown. Okay, diamond dan crown sama, 10 level. Dia punya overriding. Overriding tu makan bonus. Tuan-tuan nak makan bonus. Berapa dalam tu? Berapa level dalam tu? Okay. Jadi sampailah 10 level. 10 level tu tuan-tuan kalau dikira 50, 10, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 80%. Company pay out 80%. This is boleh dikatakan the biggest in the world. Pembayaran payout ni tuan-tuan boleh dikatakan the biggest in the world. Mana ada company bayar sampai 80% payout. Kan? Ni gila punya company. Tapi memang itulah bayarannya 80%. Okay? Kalau tuan-tuan capai diamond. Kalau tuan-tuan platinum 78. Kalau tuan-tuan gold, 75. Kalau silver, 70. Kalau bronze, 60. Kalau unranked tak ada pangkat, 50%, tuan-tuan. Okay? Jadi tidak semua orang 80%. Tengok pangkat masing-masing. So peratusnya macam ni. This is the percentage-nya. Okay. So kita kira. Contoh tuan-tuan kita guna formula 137. Okay. 137. Kita ambil formula ni lah. Sipu tidak rekomen 137. Sipu rekomen 15. 1 bawa 5 kan. Okey, tak apa, kita ambil 137. Maksudnya satu orang bawa 3 orang. Satu orang bawa 3 orang dalam 7 hari. Itu maksud dia. Okay, 137. Formula 137 ni satu orang bawa 3 orang dalam 7 hari. So what happened to your bonus? Apa berlaku pada bonus tuan-tuan? Minggu pertama tuan-tuan ada 3 orang. Okay, 3 orang tu tuan-tuan dapatlah bonus RM345. Okay, sekarang ni Sipu tunjukkan income tuan-tuan tu. Satu minggu bawa 3 orang. Kan, hari Senin jumpa si Abu, hari Rabu jumpa si Kasih, kan. Ujung minggu tu aku jumpa si Maimunah, kan, Maimunah. Jadi 3 orang aku jumpa, 3 orang join, satu minggu aku ada 3 orang. Macam itulah. Jadi daripada 3 orang tu aku dapat commission RM345. More or less lah tuan, sebab ini dah ringgit. Ringgit tu more or less, plus and minus lah. Kan. So satu orang sebenarnya $25. Satu orang tuan-tuan dapat $25. Separuh daripada bayaran $50 tu. Okay, orang join dengan $50. Kita dapat 50% daripada package itu. Package apa? Package langganan, bukan package produk. Bukan package produk, package langganan tu. Okay. Now, the second week. Minggu pertama aku dah ada 345. Okey lah, aku boleh belanja kawan aku boleh bayar tol, aku boleh bayar macam-macam lah. Okey lah, aku hidup lah, survive.
Nah, masuk minggu kedua. Minggu kedua, tuan-tuan bukan buat kerja. Yang 3 orang itu yang buat kerja. Kan? Aku duduk kat rumah lah. Duduk kat rumah main WhatsApp. Okay? Kawan tuan-tuan yang 3 orang tadi itu dia bawa 3. Di second week. Minggu yang kedua. Tuan-tuan bukan buat kerja dah. Yang 3 orang buat kerja dan adalah 9 orang baru. 9 orang baru tu walaupun bukan tuan-tuan yang sponsor, tapi dapat duit daripada kerja mereka itu. 12 orang tu tuan-tuan dapat setiap orang 23 ringgit lah. 23 ringgit tuan-tuan. Satu orang. Bukan aku yang kerja, tapi dapat 23 ringgit. Kan ini dipanggil apa ni? Ini dipanggil leverage. Okay, inilah dipanggil leverage. Inilah dipanggil duplikasi. Itulah sebab apa orang suka buat network marketing. Sebab apa kita ada dipanggil leveraging. Orang punya kerja, kita dapat commission kan. Oh, seronok lah kita kan. Okay. Jadi kali 12 orang tuan-tuan dapat 207 ringgit. Bukan aku kerja tapi dapat 207 ringgit. Kawan aku yang 3 orang tu yang buat kerja. Okay. Itu second week. Nah, masuk minggu ketiga tuan-tuan dapat 11 ringgit 50 sen satu orang. 12 orang ni bawa 3. Kan? Dia bawa 3. Jadi ada 27 orang. Okay? So tuan-tuan dapat lagi bonus 310. Macam itulah tuan-tuan. Setiap minggu ada duplikasi itu. Jadi 10 minggu kalau semua orang guna teknik ini 137, tuan-tuan punya income tuan-tuan. Ya, tuan-tuan punya income 10 minggu tu. 10 minggu punya income tuan-tuan. Okay? Dia boleh sampai tengok pangkat tuan-tuan lah. Kalau jadi 3333 ni tuan-tuan capai pangkat diamond tu. Okay? Tuan-tuan capai pangkat diamond tu. Sebab apa? Jumlah dia terkumpul orang tu 88. Bukan diamond crown. Bukan diamond crown tu. Tuan-tuan capai pangkat crown tu. Sebab crown kan tadi 50,000 orang kan. 50,000. Ini dah 88,000 ni. Satu bawa 3 setiap minggu. Okay, satu orang lah. Satu orang bawa 3 dalam 7 hari. Bukan kita setiap minggu, tidak. Kita bawa satu minggu tu bawa 3 orang. Setiap orang bawa 3. Kan? Bila berlaku begitu, duplikasi begitu, 10 minggu je. Kalau semua buat kerja tu, tuan-tuan, kita naik pangkat crown. Okay? Total income kita tu 10 minggu tu 212,845 ringgit. Kan itulah tim tuan. Satu orang bawa 3. Dalam 10 minggu tu 3 aja engkau bawa. Dalam 10 minggu tu 3 orang je engkau bawa, tapi engkau bawa tu di minggu pertama. 9 minggu lagi engkau relax lah, tak payah buat kerja pun tak apa. Minggu pertama engkau bawa 3 orang. Minggu kedua sampai minggu 10 tak payah bawa orang. Engkau relax lah. Tapi engkau boleh capai crown. Engkau boleh dapat income 212,000 ringgit. Walaupun kerja hanya 7 hari. Aku kerja 7 hari je aku dapat pangkat crown. Iyalah secara teorinya beginilah tuan-tuan. Betul. Tidak bohong ni tuan-tuan. Ini matematik. This is ilmu hisab ni. Ya. Okay, tapi kena ada amal berjamaah tuan-tuan. Setiap orang bawa 3. In the first week. Dalam minggu pertama. Okay. Macam tu. So, simpul ajukan saja ni tuan-tuan. Inilah income yang tuan-tuan boleh dapat kalau tuan-tuan buat kerja berjamaah. So ini dikira setiap minggu. Okay. 7 hari nanti dibayar pada Jumaat yang satu lagi. Macam tu. Okay, next kita nak belajar pasal bonus yang kedua.
Bonus kedua ini dipanggil force auto matrix. 2 kali 15. 2 kali 15 itu maksudnya cabang 2, levelnya sampai 15. Itu maksud dia. 2 kali 15 itu cabang 2 sampai level 15. Force maksudnya terpaksa. Ini tidak disusun oleh orang. Orang tidak susun ni. Siapa susun? Sistem susun. Sebab itu dipanggil force. Force maksudnya dipaksa, terpaksa. Itu maksud dia, terpaksa. Tidak ada siapa boleh tentukan dia punya tempat tu. Sistem yang tentukan. Jadi sistem tentukan melalui apa? Dia tengok kita punya sponsor punya hierarki. Sistem ini dia paksa menggunakan sistem melihat kepada sponsor punya hierarki. Sistem dia ada peraturan dia, tuan-tuan. Jadi ada peraturan dia. Jadi tuan-tuan belajar peraturan itu. Peraturan dia macam ni. Tengok macam mana Sifu explain. Now, kalau tuan-tuan sponsor CA, dalam matrix ada macam tu juga. Dia ikut. Matrix itu ikut. Kalau tuan-tuan sponsor lagi seorang, dalam matrix dia buat macam tu juga. Sistem yang buat tu. Bila tuan-tuan sponsor lagi orang yang ketiga, dalam matrix dia akan susun di bawah CA. Siapa buat tu? Sistem lah. Sistem letak situ. Kenapa letak di sebelah CA? Itu peraturan dia. Jangan tanya, itu peraturan dia. Sebab dia cabang 2 je. Dalam matrix cabang 2 kan tu dia kata matrix 2 ni, maksudnya cabang 2. Dia boleh pergi ke bawah sampai 15. Next. CA sponsor CD, di mana pergi? Dia pergi bawah CA juga, tapi sebelah kanan. Next, CB sponsor CE, mana pergi? Dia pergi kepada bawah CB tapi sebelah kiri. Dia start kiri dulu. Then C sponsor F, dia mesti bawa CC. Sebab C itu masih kosong kiri dia. Kiri lah. D sponsor G, mesti bawa CD. Tapi sebelah kiri. D sponsor H, mesti bawa D, sebelah kanan. G sponsor I, di bawah CG. Sebab masih ada kosong kiri. G sponsor J, di bawah CG, sebelah kanan. G sponsor K. Jadi tidak boleh lagi. Sebab G ini dia ada 2 dah. Kiri ada, kanan pun ada. Dalam matrik tu. Dalam matrik dia ada 2 dah. Jadi mestilah jatuh di bawah CI. Macam itulah. Macam itulah cara force unilevel matrix. Itulah cara dia, tuan-tuan. Force unilevel matrix. Nah, kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan, dah habis ke? Ada lagi F. Kita habiskan yang ni. Kalau kita tengok di sini, tuan-tuan, nak ambil cerita siapa ni? Nah, si A ni kan, dia dalam hierarki sponsor ni dia ada satu kaki je kan. Tapi dalam matrik dia dapat 2 kaki, tuan-tuan. Kan dia dapat 2 kaki. Si C ni masuk bawah dia. Jadi C ini adalah spill over. C punya tim ni, semua tim si C ni masuk bawah si A. Kan? Sebab dia cabang 2 je, tuan-tuan. Jadi dia masuk sini ya. Jadi untunglah si A itu dapat si C punya rangkaian jatuh di bawahnya dalam matrix. Walaupun dalam sponsor tidak. Dalam sponsor berasingan ni, tuan-tuan. A dengan C ni berasingan. Tapi dalam matrix dia di bawah si A. C ni bawah si A.
Itu dipanggil spillover. Walaupun kita tidak sponsor orang tu. Yang sponsor CC ni anda. Tetapi si A ni dapat spillover. Okay? Jadi orang tidak sponsor orang pun boleh dapat orang. Itulah maksud dia, tuan-tuan. Kita yang tak sponsor orang ni boleh dapat spillover daripada orang atas. Orang atas di mana? Atas kita lah. Dalam matriks ini, kan? Si A ni kan atas dia si U kan, anda. Kebetulan pula si U yang sponsor dia. Kebetulan, tuan-tuan. Tidak semestinya. Kebetulan je tu. Okay? You sponsor A ni kebetulan je ni. Boleh jadi bukan dia yang sponsor. Boleh berlaku. Macam inilah antara C dengan si A ni kan. C dengan A ni bukan A yang sponsor C. Tapi macam mana boleh pergi situ? Itulah dipanggil spillover. Jadi orang yang kita tidak sponsor pun boleh masuk bawah kita. Jadi setiap orang di sini kita dapat komisen RM1.20. Dalam metrik kita punya bonus ialah RM1.20. Setiap orang yang masuk dalam matriks kita setiap bulan. Setiap bulan kita dapat bonus matriks. Bukan minggu-minggu, tuan-tuan, sebulan sekali. Okey, macam itulah, tuan-tuan. Oh, yang CB, kesian CB. CB, apa yang dia sponsor itulah bawah dia kan. Dia tidak dapat spillover. Nasib dia lah. Dia tidak dapat spillover. Tapi kalau si U ni dia sponsor ramai, CB akan dapat spillover. Tapi si U ni sponsor 3 aja. Dia sponsor 3 aja kan. Jadi tidak ada untuk CB. Tapi kalau si U ni sponsor satu orang lagi, dia akan jatuh di bawah CB lah. Dia pasti jatuh di sini. Sebab ini dah ada orang. Sinilah. Understand? So itu cara macam mana sistem susun matrix. Dia datang daripada unilevel punya hierarki. Tapi cabang dia 2. Dia ubah bentuk ni daripada banyak cabang kepada cabang 2 ya. Cabang 2. So orang yang tidak sponsor, dia boleh makan sampai 12 level. Orang yang ada pangkat bronze atau silver 13. Orang yang ada gold dan platinum 14. Orang yang berpangkat diamond atau crown 15 level. 15 level. Kalau penuh lah tuan-tuan kalau penuh ni 248 ni cabang 2 kan. 248 16 32 ni. Boleh jadi tidak penuh. Tengoklah dia punya hierarki tu. Boleh jadi tidak penuh kan. Jadi kalaulah penuh, seorang yang tidak berpangkat, tidak sponsor orang pun, dia boleh makan satu bulan $9,400 ataupun $2,000. $2,000. Dalam ringgit 9,400. Ambillah 9,000. RM9,000. Orang yang tidak sponsor orang, boleh saja dia mendapat income RM9,000 sebulan daripada bonus matriks ini. Dalam pemalas tak cari orang, dapat duit juga tu. Aduhai. Kan? Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi. Ikut nasib dia. Dia berada di kaki siapa? Dalam hierarki matriks itu, tuan-tuan. Di dalam hierarki matriks itu, dia jatuh di bawah kaki siapa? Kalau dia bawa kaki si Abdul. Kan, kata si Karim ini dia punya nasib dia bagus. Kan? Jatuh dia di kaki kiri. Dalam metrik kaki kiri si Abdul. Abdul pula tu rajin cari orang. Kan? Si Karim malas cari orang. Tapi si Abdul tu di atas dia tu rajin cari orang.
Jadi orang dia cari itu jatuh di bawah si Karim. Spill over bawah Karim kan. Woi, level 1 penuh. Level 1 penuh, 2 orang ni penuh. Kaki si Karim lah. Yang 2 orang pula ni rajin bawa lagi 4, 8, penuh sampailah level 12. Jadi si Karim tadi itu yang tidak sponsor orang pun dapat 9,000 setiap bulan. Sampai dia mati. Kan, 1 orang pun dia tidak bawa. Kan nasib dia begitu. Nasib dia dapat bukan upline tu tuan. Dia bukan orang yang sponsor dia. Yang atas dia tu bukan, tidak semestinya sponsor dia. Boleh jadi sponsor, orang yang sponsor, tapi boleh jadi bukan. Boleh jadi bukan. Yang tidak dikenali siapa atas dia kan. Dan orang tu rajin pula tu. Jadi nasib dia lah. Okay? Tapi tidak semua orang begitu. Tidak semua orang begitu. Tapi ada orang begitu. Ada orang yang bernasib jatuh di bawah kaki upline yang rajin. Jadi jangan tunggu lama-lama tuan. Kena cepat-cepat daftarkan. Mana tahu engkau masuk kaki yang orang yang rajin. Engkau punya sponsor maybe tidak rajin, tapi yang engkau jatuh di kakinya itu bukan sponsor engkau tu. Kan? Macam inilah. Engkau di sini, ini bukan sponsor engkau, tapi engkau terjatuh di bawah dia. Jadi engkau dekat dengan dia. Dia rajin, engkau untung lah. Okay? Jadi semua orang ni yang sponsor, dia yang sponsor. Engkau tak sponsor orang pun. Tapi engkau dah dapat orang ni. 6 orang ni di bawah engkau spill over. Kerja siapa? Kerja ini, orang ni di atas engkau ni. Dia yang sponsor orang. Dia sponsor orang. Engkau pula dia jatuh di bawah dia. Jadi begitulah tuan. Okay? Tapi kalau ramai yang rajin sponsor, tim itu akan laju lah. Okay? Tim itu akan laju. Alright. Jadi perlu juga ada doa. Doa juga perlu supaya tuan-tuan jatuh di kaki orang yang rajin. Okay? Okay, commission nombor 3 dipanggil commission matching. Matching ini matching personal sponsor. Okay? Dia ada 2 kategori matching. Satu yang personal sponsor direct level 1. Satu lagi yang level 2 dan seterusnya. Itu dipanggil generasi. Okay, matching generasi. So ada 2 matching personal dengan matching generasi. So kalau matching personal tuan-tuan dapat 50%. Okay, berapa bonus matrix tuan-tuan punya level 1? Tuan-tuan makan separuh. 50%, separuh. Okay. Kalau level 2 dan seterusnya, dia ada persen-persen dia. Nanti kita belajar persen. Ini persen dia ni. 10, 10, 5, 5, 5. Okay. Okay. Ini table yang tuan-tuan kena hafal ni. Senang je nak hafal, bukan susah. Semua orang di level 1 kita, tidak kisah dia pangkat apa. Okay. Semua orang di level 1 yang kita sponsor, kita makan 50% bonus matrixnya. Bonus matrixnya. Kita makan separuh. Okay. Now, yang di level 2, level 3 yang seterusnya itu tengok pangkat. Tengok pangkat. Okay. Now, kalau tuan-tuan silver, bronze tuan-tuan tidak makan bonus matching generasi. Okay. Bronze tidak makan. Yang boleh makan silver, gold, platinum, diamond je. Dan crown lah. Jadi kalau bronze tidak ada bonus generasi. Dia ada bonus ini saja. Yang 50% ni adalah. Tapi yang ini 10 ni 553 ni tidak ada. Okay. Jadi silver paling rendah pun silver. Jadi silver dia boleh makan dengan 2 kuasa. Kuasa generasi 1, kuasa generasi 2. 2 kuasa tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan berpangkat gold, siapa yang pangkat gold dia makan dengan 2 kuasa. Kuasa gold 1, kuasa silver 1. Okay. Orang gold tu dia ada kuasa silver kan. Sebab dia tinggi kan.
Jadi dia ada dua kuasa lah. Dia boleh makan kuasa gold, dia boleh makan kuasa silver. Okay? Dan kuasa gold dia tu boleh 3 generasi. 3 power lah. Kan? Dia 3 tahap, 3 generasi lah dipanggil. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Okay? Maksud dia tuan-tuan, kalau engkau tak boleh makan dengan Gen 1, engkau makan Gen 2. Kalau Gen 2 pun tak boleh makan, engkau makan dengan Gen 3. Itu maksud dia. Bukan tuan-tuan makan 3-3, tidak. Salah satu. Salah satu ni. Gen 1 kah, Gen 2 kah, Gen 3. Okay? Now, bila tuan-tuan naik platinum, tuan-tuan makan 3 pinggan. Pinggan pertama dengan kuasa silver. Makan. Pinggan kedua dengan kuasa gold. Makan. Pinggan yang ketiga makan atas kuasa platinum. Jadi siapa yang berpangkat platinum, dia makan 3 kali daripada satu orang. Kan? Engkau jumpa si mamut tu bawa engkau kan? Engkau makan dia 3 kali. Okay? Engkau makan dia sekali silver. Engkau makan lagi sekali gold. Engkau makan lagi sekali platinum. 3 kali makan. Okay, bila engkau naik diamond, engkau makan 4 kali. Daripada satu orang tu makan 4 kali. Seronok kan? Diamond makan 4 kali tuan-tuan. 4 pinggan dia makan. Kenyang dia. Dengan kuasa silver, gold, platinum dan kuasa diamond. 4 kuasa dia makan. Ingat saja ni, 50%, 10%, 5%, 5%, 3%. Diamond dia 3%, platinum 5%, gold 5%, silver 10%. Yang direct sponsor kita tu 50%. Okay? Tidak susah nak hafal ni, senang. Okay? Berapa generasi dia tambah 1. Kan? Kalau level 1, 1 generasi saja. Kalau silver 2 generasi, kalau gold 3 generasi, kalau platinum 4 generasi, kalau diamond 5 generasi. Okey, apa maksud generasi? Generasi itu maksudnya sama pangkat. Apa dia? Sama pangkat. Generasi maksudnya sama pangkat. Level ikut siapa sponsor siapa. Level 1, level 2, level 3 itu siapa sponsor siapa. Tapi kalau generasi, sama pangkat baru satu generasi. Kalau tak jumpa sama pangkat, bukan generasi. Itu di level. Jadi antara silver dengan silver ni, generasi 1 dengan generasi 2 boleh jadi 10 level. Boleh jadi 10 level. Antara diamond ni, generasi 1 diamond ni dengan generasi yang kelima. Diamond. 5 kali diamond itu. Di antara diamond 1 dengan diamond 5 ni boleh jadi 1000 level. 1000 level. Ke bawah. 1000. Iya, boleh jadi. Kan, tengoklah bila dia jumpa diamond tu. Jadi besar ni tuan. Besar ni. Ini yang boleh dapat income 1 bulan 1 juta ni. Di sinilah. Di sini tuan. Ni bagian generasi ni. Level 2 sampai infinity. Nah, di bonus di sini yang boleh bagi tuan-tuan duit 1 juta ringgit 1 bulan ni. Di sini. Matrix tidak boleh bagi duit 1 juta. Tidak boleh. Dia ada maksima dia. Tapi dalam bonus matching boleh. Okey, ini laporan. Tuan-tuan boleh tengok laporan ni dalam My Earnings. Dalam My Earnings tuan-tuan boleh tengok laporan bonus. So ini matching bonus ni, contoh matching bonus. Nampak ni, enroller. Type dia apa? Personally enroll. So 50%. Okay, matrix siapa ni? Rena. Separuh si pun dapat matching bonus. Dia dapat 24, si pun dapat RM12. Yaakob dapat 24, si pun dapat RM12. Abdul Halim dapat $18, $18, si pun dapat $9. Si Abdul Halim ni tuan-tuan, Abdul Halim ni dia tidak sponsor satu orang pun. Daripada mula bulan 8 tu sampai sekarang tidak ada dia sponsor orang. Tapi dia dapat bonus ni $18 ni, kan? Itu matrix. Itulah matrix. Tidak sponsor orang pun boleh dapat bonus. Okay?
Alright, ya seperti beginilah tuan. Ya, saya lajukan saja. So ini matching separuh daripada bonus kawan-kawan tuan-tuan di level 1 tuan-tuan tu, dia akan ambil separuh 50%. Okay. Jadi kalau tuan-tuan sponsor ramai orang, setiap orang punya matching metric bonus, tuan-tuan makan separuh. Simple je. Ambil separuh. Okay. So ini yang peratus tadi. Okay, ini saya jelaskan sikit. Okay. Tuan-tuan pangkat silver. Tuan-tuan pangkat silver, level 1 tuan-tuan tu, dia bronze. Tak kisah. Dia bronze kah, silver kah, gold kah, platinum kah, tuan-tuan makan 50%. 50%. Siapa saja di level 1, aku makan 50% daripada dia punya matrix. Okay. Now, contoh kalau dia bronze. Kalau dia bronze, tuan-tuan makan di bawahnya. Di level 2, level 3, level 4, level 5, level 100, level berapapun. Okay. Sehingga dia jumpa silver. Okay, jumpa silver yang pertama tuan-tuan. Boleh jadi sini ada 100 orang ni. Boleh jadi. Boleh jadi 10. Kan? Jadi berapa orang di sini tuan-tuan makan dengan 10%. Dengan kuasa silver generasi 1. Itu maksud dia tadi tuan. Tuan-tuan makan bonus 10% dengan kuasa silver generasi 1. Jumpa silver ni tuan-tuan makan dia lagi. Makan lagi orang-orang di bawah dia. Okay, semua orang di bawah dia tu kalau ada 100 orang kah, 1000 orang kah, 2000 orang kah, makan semua itu dengan kuasa silver generasi 2. Okay. Makan lagi tuan, dengan kuasa silver generasi 2. Sebab tuan-tuan boleh makan 2 generasi. Kan? Okay. Jadi yang sini tidaklah. Sebab tuan-tuan boleh sampai G2 je. Your power sampai G2. Silver dia ada 2 power. G1, G2. G1 dan G2. Okay. Inilah contoh dia tuan. Now, kalau yang ini di level 1 tuan-tuan tu dia pangkat silver. Level 1 silver. Jadi tuan-tuan tidak boleh makan kuasa silver 1. Tidak boleh. Kenapa? Sebab dia ambil kuasa tu. Orang di level 1 ni dia pegang kuasa tu. Okay? Jadi engkau nak makan dia dengan kuasa yang sama tak boleh. Tidak boleh. Sebab dia pegang benda tu. Silver G1 dia pegang. Engkau nak makan dia dengan silver G1 tak boleh. Okay? Jadi engkau makan dia dengan kuasa silver G2 boleh. G2 boleh. Engkau boleh makan orang-orang dia bawa dia sini dengan kuasa generasi 2. Silver generasi 2. 10%. Berapapun orang yang ada di sini. Okay? Tapi sampai sini saja. Kalau jumpa lagi silver yang kedua, tak boleh. Yang bawah ini tak boleh. Engkau makan di sini saja. Okay? Tak kisah berapa ramai. Okey, pangkat gold. Aku dah gold. Engkau sapu rata. Kalau bahawa engkau tidak ada gold, engkau makan semua lah. Semua orang kau makan. Aku gold, bahawa aku tak ada gold. Aku makan semua. Ada berapa orang situ? 500. 500 tu aku ngap semua. Okay? Semua orang aku makan. Macam tu. Okay? Nah, kalau bahawa engkau ada silver di level 1. Okay? Silver di... Ini tak ada gold ni. Jadi makan semua. Tuan-tuan makan semua dengan kuasa gold tu. Everybody makan. Okay? Dengan kuasa yang kedua, kuasa kedua tu silver. Tuan-tuan makan kuasa di sini kerana dia silver. Tuan-tuan makan dengan kuasa G2. Okay? Boleh makan sini. Tapi ini kan ada G2 sini. Tuan-tuan tidak boleh makan bawah ni. Makan yang ini saja. Dengan kuasa silver G2. Tapi gold makan semua. Jadi dua kali makan lah tuan-tuan. Okay? G2 makan, silver G2 makan 10%, lepas tu makan lagi G1. Orang yang sama tu.
Orang yang sama, si Fatimah 2 kali makan. Aku makan engkau dengan kuasa silver G2. Aku makan engkau lagi dengan kuasa gold G1. 2 kali aku makan engkau. Gitu. Itu cara kira dia. Now, kalau yang level 1 ni, dia G1. Dia G1. Jadi tuan-tuan tidak boleh makan dengan kuasa silver. Tidak boleh sebab dia dah gold. Jadi tuan-tuan boleh makan dengan kuasa G2 lah. Dia G1 tapi tuan-tuan ada kuasa G2. Makan dia dengan kuasa G2. Okay. Jumpa lagi gold bawah ni. Makan lagi. Aku ada kuasa G3. Makan orang ni dengan tim-tim dia berapa ramai pun ada 100, 200, 500 orang, 1000 orang. 1000 orang tu tuan-tuan makan dengan kuasa gold G3. 5% bonus metrik mereka itu. Macam itulah gold. Ni platinum. Platinum dia makan sampai 3 kali. Kuasa silver makan, kuasa gold makan, kuasa platinum makan. 10%, 5%, 5%, 20%. Macam itulah. Jadi kalau tuan-tuan berpangkat diamond, makan 4 kali. Silver makan, gold makan, platinum makan, diamond makan. 4 kali makan. Diamond tu 3%. Okay, jumpa satu orang tu dia pangkat apa? Engkau apa? Silver. Aku makan kau 4 kali. Kuasa silver aku makan kau. Kuasa gold aku makan kau. Kuasa platinum aku makan kau. Dengan kuasa diamond aku makan kau lagi. 4 kali aku makan. Apa yang kau makan tu? Engkau makan bonus metrik dia. Bonus metrik dia tuan-tuan makan 4 kali. Itu yang boleh jadi juta-juta tu tuan-tuan. Kan? Okay. Jadi cepat-cepatlah naik pangkat diamond, makan orang 4 kali. Kan? Okey, ambil contoh ni tuan-tuan. Kita ambil contoh ni. Jam berapa dah? Sebut kata tadi jam 12 kan? Ada setengah jam lagi. Okey. 10 orang. Tuan-tuan sponsor 10 orang. Okay, 10 orang itu direct. Setiap orang tu bonus metrik dia 500. Kita kira 500 lah. Setiap orang tu bonus metrik dia 500. Tuan-tuan makan 50%. Jadi tuan-tuan dapat 2,500 setiap bulan. Kalau setiap bulan dia dapat 500, tuan-tuan dapat 2,500. Sebab apa? 10 orang. 10 orang. Okey, dengan kuasa silver tuan-tuan itu. Dengan kuasa silver, tuan-tuan makan. Contohnya ada di sini 100 orang. Okay, 10 bawah 10, 100. Tuan-tuan makan orang itu dengan kuasa silver. Silver itu 10%. Okay. Katalah dia punya metrik 450. Setiap orang, 450. Tuan-tuan makan 10% kali 100 orang, tuan-tuan dapat RM4,500. Campur 2 tu, 7,000 dah. Campur 2 ni, 7,000 dah. Tuan-tuan makan lagi dengan kuasa gold. Tuan-tuan dah pangkat gold lah. Kan? Aku dah gold lah. Aku makan gold. Kuasa gold. Berapa persen? 5%. Okay. Contoh tuan-tuan makan ada 1,000 orang. 1,000 orang tu tuan-tuan makan dengan kuasa gold tu. Tak kisahlah gold generasi 1 kah, generasi 2 kah, generasi 3 kah, tak kisahlah. Sebab gold dia ada 3 generasi dia boleh makan. Okay. Tuan-tuan dapat RM20,000 dengan kuasa gold. Tuan-tuan naik platinum, makan lagi kuasa platinum. Ada 10,000 orang yang tuan-tuan makan dia punya metrik dengan 5%. Tuan-tuan dapat berapa? RM175,000 setiap bulan. Setiap bulan tu kan? Daripada 10,000 orang tu. Okay? Bukan tuan-tuan yang cari, itu duplikasi your team. Okay. Tuan-tuan naik diamond, makan diamond, kuasa diamond. Kan? Kuasa diamond atau crown pun samalah, 3% juga. Crown pun 3%, diamond pun 3%. Okay. Katalah ada 50,000 orang yang tuan-tuan makan dengan kuasa diamond itu, 3%.
tuan-tuan tidak payah banyak. Satu orang tu 300 lah metrik dia. Dia metrik dia setiap orang tu yang 50,000 tu, masing-masing ada 300 ringgit kan. Dia punya metrik. Tuan-tuan makan 3% daripada 50,000 orang itu tuan-tuan. 50,000 orang tu. Tuan-tuan punya income satu bulan 450,000 dengan kuasa diamond tu. Campurlah semua ni. Aku makan direct sponsor aku. Aku makan kuasa silver aku. Aku makan dengan kuasa gold aku. Aku makan dengan kuasa platinum aku. Aku makan dengan kuasa diamond aku. Campur-campur semua aku dapat 652,000 ringgit setiap bulan, tuan-tuan. Kan? Kenapa Tim Miller dapat income dia sampai berapa tu? 400,000 ringgit sebulan. Tim Miller tu, kan? 400,000 ringgit setiap bulan. Daripada sini lah. Daripada bonus ni lah. Bonus matching ni. Okay? Sebab dia punya network dah ratusan ribu orang dah. Okey, pangkat seterusnya ialah diamond. Diamond tuan-tuan dia ada tabung. Tabung ini 2% daripada company punya jualan. Okay? Termasuk produk tu ada untuk diamond. Okay? Diamond. Jadi produk tu ada untungnya masuk dalam tabung. Okay? Yang makan tu diamond. Kita yang bukan diamond tak boleh makan. Diamond saja boleh makan. Okay? Siapa yang capai crown dia makan satu lagi tabung iaitu 0.5%. Ini dipanggil crown. Crown dia berkongsi. Sekarang ni ada 2 orang saja crown dalam syarikat. Okay? So setiap bulan dia akan dapat tabung ini 0.5% daripada jualan syarikat. Ya. Okey, rasanya macam itulah tuan-tuan. So yang lain ni semua strategi ini kita boleh bincang nanti dalam tuition. Okay? Yang pentingnya kita sampaikan setiap bonus tu. Okey, ni bukti pendapatan Tim Miller lebih daripada ini sekarang tuan. Mungkin sudah 90,000 lah. Okay? Dia punya dolar, 90,000 dolar. So 400,000 ringgit, 400,000 ringgit lebih dah income dia. So ini upline kita ni, Tim Miller upline kita, Kelly Tola ni pun upline kita. Okay, ini diamond. Kelly Tola ni diamond. Tim Miller ni dia sudah crown. Okay, Kelly Tola sudah diamond. Ini memang kita punya upline. Sifu punya upline lah. Atas Sifu lah. Tapi bukan immediate, ada beberapa lagi atas. So bonus-bonus ni tuan-tuan, weekly ni minggu ni nampak ni 600 kan. 700 dolar ni tuan-tuan, dolar 700 dolar kan. Nampak bulan 12,000 dolar. Okay. 12,000 dolar tu 60,000 ringgit tu. 60,000 ringgit tu. So bonus ni nampak diamond pool. Diamond pool dah dekat-dekat 10,000 dolar. 10,000 dolar tu kali 4.6, 4.7, 40,000 tu. Tabung saja ada 40,000 tuan-tuan. Tabung diamond ni. Okay. Campur matching lagi. Ini matching masih kecil ni. Ini kalau matching tu sudah beberapa bulan, dia akan naik ni. Dia akan naik dan naik. Okay. Ni naik ni 4,000 dolar ni kan. Matching dia. Nampak matching ni? 24,000 kan. Bulan Mac 14,000, bulan April satu bulan lepas tu 24,000. Satu bulan dia lompat 10,000. Okay, matching bonus. Tidak ada limit matching bonus tu. So ini Tim Miller ni. Tim Miller ni tuan-tuan dia kasihan ni. Dia tidak ada rumah asalnya. Masa dia buat bisnes ni, Live Good ni, dia gelandangan tuan-tuan. Tidak ada rumah. Okay. Sudahlah tidak ada rumah, tidak boleh berjalan pula tu. Kena pakai kerusi roda. Kan. Tapi sekarang dia number 1 in the world. Dia nombor 1 di dunia. Income dia. Kan. Ini 80,000 dolar. Okay. Orang
Masa dia buat tu, masa tu pun tidak ada handphone tu kan. Dia tak ada handphone. Kan, kesian dia. Terpaksa main pinjam-pinjam. Okay? Jadi tidak, kita yang sehat ni tidak boleh bagi alasan. Orang yang tidak sehat OKU kan, orang kurang upaya pun boleh buat bisnes ni kan. Apalagi yang kita yang sehat-sehat ni kan. Okay? Jangan bagi alasan, kita kena buat bisnes ini. Okay? Target syarikat 5 tahun kita akan ada 30 juta ahli. Sekarang sudah ada 1 juta ahli dalam 1 tahun. Tuan-tuan nak daftar, cari tuan-tuan punya penaja, minta dia punya affiliate link, tuan-tuan daftar ikut dia punya affiliate link. Okay? Macam ni affiliate link ni. Isi borang ni, kan? Semuanya online tu, online. Okay? Ini singkatan kepada negeri. Kalau isi borang tu dia minta singkatan negeri kan? Tiga huruf tu. Macam ni lah tuan-tuan. Okay? Tuan-tuan ringkaskan saja. Sabah SBH macam itulah. Kalau tuan-tuan nak withdraw duit dalam bank, masa nak isi tu, dia minta tuan-tuan punya Swift code apa semua tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok Swift code, tuan-tuan boleh Google pun boleh. Kan? Setiap bank tu dia ada dia punya Swift code. Kalau nak withdraw, tapi Sibu ni tidak pernah pun withdraw. Duit bonus semua guna untuk daftarkan ahli. Kita kontra aja. Okay? Tapi kalau tuan-tuan sudah punya income ratusan ribu, kena withdraw juga lah. Kalau sekarang ni belum sampai ribu-ribu macam tu, kita guna untuk register downline kita. Okay? Kontra. Dia kasih kita cash, kita guna kita punya bonus. Okey, pendidikan kita ada WhatsApp group, kita ada Telegram group, kita ada Facebook group, kita ada Zoom meeting, kita ada classroom, kita ada one-to-one coaching. Okay? Kita ada akademi ini Sifu buat sendiri. Okay? Sifu yang buat akademi ini. Ini website dia. Sama ada yang ini atau ini. Boleh, sama tu. Okay? So dalam website ini ada bahan-bahan pelajaran. Tuan-tuan boleh masuk di situ. Belajarlah siang dan malam. Secara online. Okay? Semua Sifu dah rakaman Zoom meeting ni pun ada lebih 100 rakaman, 100 video ada dalam akademi itu. Okay? So ini free. Tuan-tuan daftar ni free. Asalkan tuan-tuan tim Sifu lah. Tim Sifu lah boleh lah. Free. Okay? Tapi kena jadi ahli dulu. Kena jadi ahli dulu. Kita ada landing page tuan-tuan. Kita ada itu landing page kena bayar RM20 kalau nak landing page. Kita ada bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Okay? Alright, that's it. Pukul 11.36. Ini kira awal ni. 11.36 kira awal lah tuan. Okay, biasa pukul 12. Okay, ada soalan-soalan nak tanya? Anybody nak tanya pasal live good? Okay, rakaman ni dirakam. Tuan-tuan boleh tengok besok. Saya akan bagi dia punya link. Okay, ada dalam YouTube, ada dalam kita punya Vimeo pun ada. So Siput simpan dua, di Akademi ada dan juga di YouTube. Okay. Okay, 21 orang. Tidak ada cabutan pertua sebab tak sampai 40. Tak sampai 40. Okay. So anybody has a questions? Is it clear? Okay, siapa yang rasa-rasa boleh faham around 80%. Okay, siapa yang rasa-rasa I can get lah 80% of the penyampaian tu kan. Tulis sana, saya tulis saya. Okay, dalam chat. Siapa nak tengok siapa yang boleh faham at least 80% lah. Kalau tidak 100% lah. Aku faham dah 80% boleh lah. Kan? Tulis dalam chat. Okay. Siapa yang baru join? Siapa yang baru join this week? Minggu ni. Yang baru join. Tulis dalam chat. Siapa yang minggu ini baru join?
Ada? Ada? Minggu ni? Tak ada? Semua ahli lama kan ni? Semua ahli lama. Okey, harapan Sifu ni, Sifu nak tengok Indonesia tim kita bergerak tuan Sifu nak nampak market Indonesia tim kita lah bergerak. Malaysia is okay. Malaysia tim Sifu di Malaysia ni jalan, okey. Jalan. Is okay. But Sifu nak nampak tim Sifu di Indonesia, okey. Untuk bergerak. So ada growing numbers lah. Begitu juga Cambodia baru masuk ni. Kan, Cambodia baru masuk, harap Cambodia tu boleh jalan lah, kan. Harap. Okey, jadi kalau ada tuan-tuan punya kawan di negara-negara yang lain, okey, tuan-tuan boleh arrange boleh arrange satu Zoom meeting yang special. Okey. Kata tuan-tuan ada kawan di mana, di Itali kan. Ataupun di London lah, kan. Atau di New York. Sifu saya ada kawan di New York. Dia baru join. Contoh. Baru join Sifu ni. Boleh tak Sifu kita buat satu Zoom meeting bahasa Inggeris? Kan? Kita buat Zoom meeting bahasa Inggeris, kita jemput orang-orang London tu. Kan? Kawan dia lah, kawan aku punya kawan lah. Kita buat satu Zoom meeting special, ikut London punya time lah, kan? London punya time lah. Jadi kita buatlah, tuan-tuan. Sifu akan tolong tuan-tuan untuk bagi penyampaian dalam bahasa Inggeris untuk tim itu, kan? Boleh tuan-tuan, no problema. Yang penting tuan-tuan aturlah. Sifu boleh tolong jelaskan. Jadi kita nak besarkan network kita di negara luar dah. Negara luar. Terutama Indonesia. Because Indonesia is booming. Indonesia berjalan tuan. Dalam syarikat kita ni. Maksudnya tim lain lah. Tim lain dia punya tim bergerak di Indonesia. Jadi harap-harap tim Sifu juga bergerak. Tim daripada mana tadi tu? Nusa Tenggara tu kan. Flores. Daerah Nagekyo. So ajak Flores, ajak kawan-kawan di sana. Kita buat satu Zoom meeting. Your team only, tidak payah campur yang lain. Your team only, kan? Ajak kawan-kawan di sana, kita buat satu Zoom meeting. Your team. Jadi Sifu sampaikan dalam bahasa Indonesia. Sifu boleh sampaikan dalam bahasa Indonesia. For your team, untuk gerakan tim Flores lah di sana. Boleh. Just your team only. Tak campur tim orang lain. Your team only. Ada berapa? 5 orang. Ada berapa? 10 orang. 10 orang jadilah 10 orang. Dan boleh panggil kawan-kawan yang lain yang tempat lain. Campur-campur lah. But your team. Semua orang tu engkau punya team. Engkau punya prospek. Macam itulah. Sama Batam buat you punya Zoom meeting. Your team only. Kan? Zul Syafar punya team only. Tak payah campur yang lain. Your team only. Ajaklah kau punya team di Indonesia tu. Sifu akan bantu buat penjelasan. Dia mesti ada action macam itu. Kita mesti agresif. Mesti agresif. Create event. Zoom meeting is event. Zoom meeting ni event ni. Kan? Macam kita pergi sewa hotel. Sewa tempat ceramah. Sama tu. Cuma itu offline. Ini online. Zoom meeting ni online. Yang buat ceramah di hotel-hotel tu itu offline. But event, the same event. Kan senang kita guna Zoom meeting. Tidak banyak cost kan. Kalau nak sewa hotel, berapa lagi nak bayar hotel tu. But the impact is the same. Sebab dia event. Impactnya sama. Kita berjumpa.
berjumpa, bertemu, kan. Ilmu disampaikan, kawan kita faham, dan ada action yang akan dia buat. Hasil daripada pertemuan itu ada action, dia mungkin join, same thing. Okay, jadi perbanyakkan kita punya event-event, terutamanya Zoom meeting. Tuan-tuan boleh buat Zoom meeting sendiri. Kalau tuan-tuan boleh sampaikan, whatever yang Sifu sampaikan ni tuan-tuan boleh sampaikan juga. Bahan Sifu boleh bagi bahan Sifu ni Sifu boleh bagi, no problem. Nak PowerPoint boleh, nak PDF file boleh, semua boleh. Yang penting tuan-tuan gunakan je lah. Kan? Okay, Sifu minta bahan, saya nak present my team. Tim aku ada ni di Makassar ni, aku nak present pada dia kan. Silakan, aku bagi engkau dia punya bahan. Tak payah Sifu masuk pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan perlukan Sifu masuklah. Kan? Kalau tuan-tuan perlukan Sifu masuk. Sifu present. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak payah, kan? Aku nak bahan saja. Aku nak bahan Sifu yang Sifu buat tu, aku nak itu je. Aku boleh present. Lagi bagus. Kalau macam tu lagi bagus. Tidak menggunakan tenaga Sifu kan. Lagi bagusnya tu. Okay. Lebih ramai orang macam tu lagi bagus lah, seronok lah Sifu kan. My team everybody can present kan. Alamak seronoknya aku kan. Okay. Macam tu lah. Macam ni. Kalau ada pertubuhan atau dia punya persatuan. Okay, ada 100 orang. Persatuan aku ada 100 orang ni Sifu. Okay. Sifu jauh. Sifu di Malaysia. Saya ni di Makassar contohlah. Persatuan saya di Makassar ada 100 orang. Macam mana ni Sifu? Boleh tak bagi present? Boleh lah. Kan? So, yang pentingnya mereka tu setiap orang ada dia punya handphone dan dia sudah install Zoom punya aplikasi. Okay, jadi kita set masa jam berapa. Masing-masing di rumah saja. Tak payah pergi satu dewan ke, tak payah. Semua di rumah aja. 100 orang tu di rumah lah. Cumanya 100 orang tu ajar dulu dia cara menggunakan Zoom. Kalau dia tidak pernah guna Zoom kan. Ada orang tidak tahu pasal Zoom kan. Jadi tuan-tuan kena jumpa dulu. Jumpa semua tu. Okey, hari ini kami belajar pasal guna Zoom. Kan? Ajar semua. Macam mana guna Zoom tu kan. Dah pandai dah guna Zoom. Senang aja. Install. Tekan link. Dah. Onkan audio. Dengarlah kan. That's it. Simple je. Okey, besok kita buat Zoom meeting dengan Sifu Ghani kan. Jam berapa? Jam berapa? Ini link dia. Okey, jam sekian-sekian kita on. Semua kena on di rumah masing-masing. Okey, jadi 100 orang tu terlupa. Berjumpalah dalam kita punya Zoom meeting tu tuan. Okey. Kalau tentu ada tempat lain, saya ada di Samarinda. Samarinda bagi tahu lah ya. Samarinda ke, Balikpapan ke, apa lagi, Banjarmasin ke, Pontianak ke, kan. Bagi tahu lah masa yang sama tu, kan. Jadi boleh 100 orang sekali, barulah power kan. Okay, kalau sudah ramai tahu nanti, sudah beberapa kali mereka handle sendiri dia punya Zoom. Nanti Sifu boleh masuk, kita buat satu Zoom besar. Zoom besar itu mungkin 500 orang. Satu Zoom itu boleh 500. Sebab Zoom meeting ni tuan-tuan dia ada tahap-tahap dia. Ada 100 orang, ada 500 orang, ada boleh 1,000 orang. Okay. Jadi satu masa nanti kita kalau sudah ramai, kita buat yang Zoom meeting 1,000 orang punya itu. Grand lah kan. Okay, but mesti ada action dan mesti ada diatur benda itu. Okay, kena organize the event Zoom inilah kena organize. Okay, jangan biarkan masa berlalu because tim lain bergerak di sana. Kalau kita lambat, the market akan di-capture oleh tim lain. Sayang tu. Sayang.